dan bermulanya kisah aku sebagai seorang amil. Aku dipindahkan ke sekolah baru sebagai langkah untuk memulakan perwatakan yang baik. Setelah menghadapi cabaran disiplin di sekolah lama aku, dan ini adalah aku yang baru. Aku dipindahkan dengan harapan dapat berubah dan membina semula sikap dan prestasi aku. Aku dipindahkan di sini oleh keluarga aku disebabkan kakak aku seorang cikgu. Dialah yang akan bimbing aku di sekolah baru ini. Aku juga diberi peluang kedua oleh keluarga aku untuk buktikan yang aku dapat berubah dan menjadi insan yang lebih baik. Dan ini adalah cabaran aku yang pertama. Mereka semua adalah perwatakan aku semasa aku di sekolah lama, dan mereka juga dikenali sebagai geng nakal di sekolah baru ini. Untuk mulakan langkah baru bukannya mudah untuk aku. Bayang lama masih bermain di dalam fikiran aku.